Member dapat pedal baru. Okay. Hey guys, hari ini tukar pedal. Member nak tukar pedal yang baik. Ini alloy. Okay, sekarang nak tukar ini. Walaupun pedal baru nak pakai, tapi dia nak upgrade begini. Okay, jom kita buka. Tengok macam mana buka. First, kena ada 15 punya wrench. Lepas tu pakai lengki. Sebab ini model, pakai lengki. Okay. Untuk tukar pedal, kalau kiri, mesti cari kiri ya. So, kalau dekat sini dia tak tulis, kita cari yang lining lebih kurang sama. Nampak? Kalau macam ni, bermaksud tak betul. Tengok dia punya line. Ini untuk kanan. So, ambil yang kiri. Kalau tengok lining, dia kena macam ni. Sama. Okay? Dan kita masuk je. So, macam ni. Okay. Kita pusing macam ni. So guys, untuk sebelah kanan nak buka pedal. Kanan bermaksud ada crank. So nak buka pedal lawan arah jam. Okay, lawan. Ini saya dah buka. So buat demo balik. Okay, lawan arah jam. Untuk buka. Okay, lepas tu you boleh pakai. Kalau dia dah loose, boleh pakai jari untuk buka dah. Okay, sebelah kanan Lepas tu, untuk masuk dia, kena buat betul-betul lah. Masuk dengan smooth. Jangan paksa dia. Kalau paksa dia, nanti lining dalam sudah lock. Kena tukar crank atau kena buat lining baru. Okay. So, macam ni. Sebab ini model pakai Allen key. Masuk Allen key sahaja. Okay, dah siap. Okay, lepas tu kita buat sebelah kiri pula. Okay, stop recording. Okay guys, untuk sebelah kiri, okay, kiri untuk buka dia kena ikut arah jam. Okay, buka macam ni. Ini ada buka, so I demo balik. So at least kawan-kawan nampak lah. Untuk buka, ikut arah jam. Okay, ikut arah jam untuk buka. Dia akan terbalik dengan sebelah kanan. Okay. Okay, so sama seperti biasa, kita check dulu dia punya lining. Okay, check betul. Kalau dia tak tulis, kena check betul, baru kita masuk. Okay, masuk. Untuk kunci dia lawan arah jam. Okay, dia akan terbalik dengan sebelah kanan. Okay, so harap dapat push, harap dapat membantu. Okay, macam ni pusing. Okay, untuk ketatkan dia. Okay, ketatkan dia. Okay, lawan arah jam, ketatkan dia. Okay, dah siap. Okay, mantap. Cool. Okay, siap. Okay, nah, pedal yang baik ni. Alloy, smooth. Ini plastik. Pakai ni lah, ini power transfer lagi bagus. Wah. Lama tak buat oi. Okay. Pakai tapak kaki lagi senang.